Hasanah Cafe. Lihat di Hasanah Cafe ada tempat mengecas kereta elektrik ya. Jadi siapa yang baru beli kereta elektrik tu, mas tu, boleh datang ya, Masjid Hasanah ni untuk mengecas elektrik mereka. Jadi ini memudahkan. Dia juga ada perkhidmatan gas ya, gas untuk masak je didapatkan di Hasanah Mat. Di sini pun banyak kedai meniaga pakaian dan juga minyak-minyak wangi. Jadi kita Hasanah Cafe dalam pembangunan sekarang ni, pemulihan dari segi tapak dan juga bangunan kedai, awning dan sebagainya, dan juga diperbaiki, ditambah baik lagi. Jadi ini menjadikan Hasanah Cafe lebih bagus lagi dan selesa untuk tuan-tuan. Jadi buat masa ini Hasanah Cafe ditutup ya, tetapi kedai nasi lemak masih dah buka ya, dan boleh makan sehingga pukul 11 pagi. Jadi inilah info yang saya ingin wawarkan kepada tuan-tuan. Jadi buat masa ini Hasanah Cafe tutup. Saya ingat dalam jangka masa tak lama lagi kita akan buka semula ya. Jadi Mawi pun dah berpindah ke kedai Hasanah Mat ya. Jadi siapa yang menggemari polka apa tu boleh ya, polka pop polka pop boleh datang makan di sini. Jadi itu saja perkembangannya. Jadi siapa yang minat nasi lemak masih ada dalam channel.